Rumah and lot, parking sangat banyak dalam bandar Kota Baru. Jom dah bawa tengok dalam. Ruang parking kita ada pos sini, so nak parking depan ni pun boleh juga. Dan dekat side sini kita ada dua ruangan nak masuk dah. Kita boleh masuk sini so dengan masuk sini so. Tempat ini sebagai tempat tahfiz dah. InsyaAllah untuk pengusaha bilik sewa. Okey, ni lokasi memang sangat comel. Ini adalah ruang tamu kita yang pertama deh. Sini kalau kita nak tutup jadikan satu lagi bilik, dan bilik ini percayalah di kawasan Panji dekat dengan UMK kita boleh jual bilik ni satu bilik sebanyak RM500. Bawah ni kita memang dah ada sedia ada bilik dah. Bersama dengan bilik air dah attach. Yang ni bilik ni kecil sikit, mungkin kita boleh jual dengan harga RM350 untuk satu bilik. Jom, Nabila tunjuk dekat bahagian dapur pula. Di ruang tamu kedua yang mana attach dengan kita punya dapur, sini kita pun boleh tambah lagi satu bilik. Kalau ikut logik saya, satu bilik je lah. Tapi kalau yang mana yang lebih bijaksana, lagu mana kita nak jadikan ruangan ini dengan layout yang lebih optimum, nak tambah dua bilik, boleh komen dekat bawah. Jom, Nabila nak tunjuk kat atas pula. Di tingkat atas kita ada 3 bilik. Satu bilik di sini, ada bilik air, and then satu lagi di sini dan juga di sini. Jom, Nabila nak tunjuk bilik yang paling besar sekali dah. Okey, ni bilik paling besar. Inilah master bedroom kita yang attach dengan balcony. Yang ni bilik yang besar gini memang kita boleh muatkan kemungkinan 3 ke 4 student lah. So, harga bilik ni lebih mahal lah sikit. Dan kita dah ada attach bathroom. Yang mana-mana bilik yang siap dengan bilik air memang kita boleh jual lebih mahal lagi dah. Bestnya dekat master bedroom ni kita attach dengan kita punya balcony dekat luar ni. Yang mana kita sharing balcony dengan bilik nombor 2 lah. Nampak dah pemandangan kita. Apa yang paling penting sekali kalau anda adalah pengusaha bilik sewa? Dua benda. Pertama, berapa banyak bilik kita boleh tambah. Kedua, parking kita luah ke tak. Jadi boleh tengok sini sendiri, betul-betul menghadap dengan padang. Kita pun end lot. Jadi berapa banyak parking yang kita boleh muatkan. So andai kata satu rumah even duduk 10 orang pun tak ada masalah. Di bilik kedua pula, tada! Saya suka layout dia sebab sangat privacy. Kita tertutup dengan kita punya tandas, dan sini ruangan bilik lah. Ruangan bilik ni saya rasa kalau kita nak muatkan kepada 3 orang student ataupun 3 orang penyewa bilik pun memang molek sangat. Dalam bandar Kota Baru dan dalam kawasan perumahan yang teratur, sangat dekat juga dengan padang. Jadi kita ada unblock view. Mana-mana pengusaha bilik sewa nak tahu dengan lebih lanjut macam mana kiraan rental income dan market bilik sewa di Kota Baru, cepat-cepat WhatsApp Nabila.